Hai, jom kita belajar tentang tenaga boleh baharu demi masa depan. Apakah itu tenaga boleh baharu ya? Tenaga boleh baharu ialah tenaga daripada sumber semula jadi yang sentiasa ada dan boleh diganti, seperti cahaya matahari, angin, air, ombak, geoterma dan biogeosim. Ianya bersifat lebih mesra alam kerana tidak menghasilkan pencemaran seperti tenaga fosil. Mengapa tenaga boleh diperbarui penting ya? Ini kerana dunia kini berdepan perubahan iklim dan peningkatan permintaan tenaga. Tenaga boleh diperbarui menjadi penyelesaian utama untuk mengurangkan pelepasan karbon, memelihara sumber semula jadi dan memastikan masa depan yang mampan. Mari kita bincangkan 6 jenis tenaga boleh diperbaharui yang berpotensi untuk masa hadapan. Baiklah, yang pertama ialah tenaga matahari. Tenaga matahari merupakan sumber tenaga utama yang dikenali sebagai tenaga solar yang ditukarkan kepada tenaga elektrik dan tenaga haba. Seterusnya, tenaga angin. Angin merupakan sumber alam yang tidak terhad dan sentiasa ada. Tiupan angin yang kuat membolehkan kincir angin berputar bagi menjanakan tenaga elektrik. Yang ketiga pula ialah tenaga air. Sumber air yang berterusan membolehkan empangan dibina bagi menjanakan tenaga elektrik melalui stesen jana kuasa hidroelektrik. Tenaga ini dikenali sebagai tenaga hidro. Bukan itu sahaja, malah tenaga yang keempat pula ialah tenaga ombak. Ombak laut yang kuat mampu menjanakan tenaga elektrik melalui turbin yang diletakkan pada stesen jana kuasa. Tenaga seterusnya ialah tenaga geoterma. Tenaga geoterma ialah tenaga yang diperoleh daripada perut bumi. Tenaga haba tersebut digunakan untuk menghasilkan wap atau steam yang akan menggerakkan turbin bagi menjanakan tenaga elektrik. Tenaga yang terakhir ialah tenaga biogeosim ya. Tenaga ini ialah bahan daripada reputan benda hidup seperti tumbuhan dan najis haiwan untuk menghasilkan bahan api. Beberapa kaedah digunakan bagi menjanakan tenaga daripada biogeosim ini. Tenaga boleh diperbarui ini ada kebaikannya. Berikut adalah antara senarai kebaikan tenaga yang boleh diperbarui. Yang pertama ialah mengurangkan pelepasan gas rumah hijau. Yang kedua, dapat mengurangkan pergantungan kepada bahan api fosil. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan kualiti udara. Bukan itu sahaja, malah peranan masyarakat dalam menyokong tenaga boleh diperbarui sangat penting ya. Kita semua mempunyai peranan penting dalam menggalakkan penggunaan tenaga boleh diperbarui ini. Seperti yang pertama, memilih produk rumah yang cekap tenaga. Yang kedua, menggunakan tenaga solar di rumah. Dan yang ketiga, menyokong dasar kerjaan pro alam sekitar. Banyak sudah kita belajar kan? Sudahkah kamu faham tentang tenaga boleh baharu ini? Mari saya rumuskan semula tentang tenaga boleh baharu ini. Tenaga boleh baharu adalah kunci kepada masa depan yang lebih baik. Dengan menggunakan tenaga solar, angin, hidro, geoterma dan biogeosim, kita boleh mengurangkan kesan alam sekitar kita sambil memenuhi keperluan tenaga global. Faham? Bagus! Ini yang saya suka. Jadi, dengan ini mari kita bekerjasama menyokong peralihan kepada tenaga boleh diperbarui dengan bertindak sekarang. Sekian, terima kasih.